Boleh. Oh, boleh lalu. Kalau banding, kalah. Oh, ni basuh motor. Oh, boleh. Alhamdulillah, saya main sama-sama dengan sahabat daripada Bersatu dahulu. Kita main tengok persediaan untuk pembukaan PPS di sekitar Pekan Kok Diang ni, yang mana melibatkan beberapa kampung di sekitar Kok Diang yang telah dinaiki air. Antaranya Kandih, Kok Diang Lama, Dalam, macam-macam lah Kok Diang. Dan setakat law ni yang telah berdaftar adalah 24 keluarga. 24 keluarga tu kalau kali dengan 3 paling maksimum lah, paling minimum lah 3 orang. Banyak lah, hampir 100 orang. Jadi kalau siapa-siapa nak bagi sumbangan makanan, boleh main di sekitar Kok Diang. Terima kasih. Ini adalah apa ni? Petan di mana lah? Kemah. Yang ada nama dia, tapi saya lupa nama dia apa. Yang telah disediakan oleh pihak APM dan JKM. Terima kasih banyak-banyak kepada APM dan JKM, juga jabatan-jabatan kerajaan seperti polis dan macam-macam lagi. Orang-orang kampung yang banyak bantu duk tahan jalan tu. Terima kasih. Dan kita akan renau tengok dulu. Ini 39 dah. Ini kita tapi soal kemas ni. Ayo, apa orang buka jadi lekar. Apa bagi ini. So, ambil SPM. Esok siapa yang SPM yang memerlukan untuk kita nak hantar anak-anak pergi ke sekolah, tolong berkumpul dekat sini jam 7. Cek untuk siapa yang nombor. Siap.